mendapat johan di peringkat kebangsaan dan akan mewakili Malaysia ke Jepun. Makluman tuan-tuan dan puan-puan, baru-baru ini pasukan robotik telah menjadi johan di peringkat kebangsaan dan akan mewakili Malaysia. Saya difahamkan pada bulan Disember nanti pergi ke Jepun. Perlulah lebih ke depan menjadi jambatan penghubung antara sekolah, guru, ibu bapa dan juga komuniti kita. MPT Sedang berlangsung dengan jayanya Mesyuarat Agung Tahunan PIBG kali ke-12 bagi tahun 2026 pada hari ini, 9 April 2026 jam 2 petang bertempat di Balai Ilmu Tuan Hamzah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Arisa Daniel dan saya Nurhana Humairah melaporkan untuk Impres TV BSS SK Inta Perdana. Berikan ku sebaris kata, tuku susuri jalan gelita, mentera keramat kata pujangga azim. Program ini menghimpunkan ibu bapa, guru serta warga sekolah dalam usaha memperkukuh kerjasama demi kecemerlangan pendidikan. Yang bermakna. Majlis perasmian telah disempurnakan oleh Ustaz Khairani yang hadir mewakili Dr. Zulkifli bin Hassan. Dalam ucapannya, beliau menekankan kepentingan peranan PIBG sebagai jabatan antara sekolah dan ibu bapa dalam membentuk sasiah serta presentasi pelajar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah peranan utama ibu bapa dalam mendidik kanak-kanak? Baik, peranan ibu bapa sebenarnya sangat besar untuk sebagai ibu bapa kita. Yang pertama sekali tentulah kita menunjukkan contoh teladan yang baik kepada anak-anak, kerana ibu bapa sebenarnya adalah guru kepada anak-anak di rumah. Jadi kesinambungan pendidikan yang di sekolah ni kita nak teruskan di rumah dengan cara itulah. Ibu bapa perlu menunjukkan contoh, perlu membantu, memberikan tumpuan, mengetatkan undang-undang lah. Dekat rumah pun kena ada, sebagaimana dekat sekolah ada peraturan, dekat rumah pun kena ada peraturan. Jadi sebagai murid kita naklah ikut arahan dan panduan ibu bapa. Semua sekolah kita dah ta'im. Macam kita tak boleh telefon, tak boleh letak telefon, tak boleh letak Al-Quran. Jadi tuan-tuan kita boleh bagi tahu orang tu, tuan-tuan barang nak beli adalah RM3,000. Jadi siapa-siapa nak awak Mana satu arahnya, kanan kiri manusia berdusta, mungkin rupa ada yang esa. Mungkin ku bukan mataku. kita telah mendapat johan di peringkat kebangsaan dan akan mewakili Malaysia ke Jepun bulan 12 nanti. Berentas lakonan dunia, juga ku turut sama, pastinya aku yang binasa. Saya Arisa Daniel Dan saya Nurhana Humairah melaporkan untuk Impres TV BSS SK Inta Perdana. Mesyuarat ini diharapkan dapat terus memperkukuh hubungan era antara pihak sekolah dan ibu bapa demi melahirkan generasi pelajar yang cemerlang, seimbang dan berdaya siap. Sekian, terima kasih. Bye, jumpa lagi.